Video ni disokong sepenuhnya oleh korang semua. Terima kasih banyak-banyak kat patrons aku sebab dah support channel ni dan buat video-video macam ni jadi kenyataan. Al-Mukadimah ni memang bergantung penuh kat Patreon. Korang tengoklah sendiri, video-video ni makan masa gila nak research, edit dan hasilkan. Sebab ada patrons akulah, aku boleh luang banyak masa untuk video ni dan bagi korang tengok free tanpa paywall. Jadi kalau korang nak hulur RM1.2 untuk support channel ni, bolehlah jengok Patreon aku. Link ada kat description. Korang pun boleh jadi ahli kat YouTube ni ha. Tak adalah benefit sangat pun sebab aku tak cukup masa nak buat konten untuk ahli. Jadi kalau korang nak sokong Al-Mukadimah secara kewangan, silakanlah. Kalau tak, just like, komen, share dan subscribe pun dah cukup sokong Al-Mukadimah. Hai, selamat datang ke Al-Mukadimah. Nama aku Saish. Apa benda Islam ni sebenarnya? Agama ke? Budaya ke? Tamadun? Dulu, dalam berita malam, nama Islam ni selalu dikaitkan dengan keganasan dan serangan berani mati. Sekarang ni kat media sosial pun sama je. Timur Tengah sinonim dengan pergaduhan ganas. Bandar-bandar macam Baghdad dan Damsyik tu dianggap paling bahaya nak pergi. Cuba korang search buku sejarah Timur Tengah. Mesti berdozen-dozen buku pasal keganasan keluar dulu sebelum jumpa sejarah lain. Tapi, pernah ada satu masa dulu, Baghdad dengan Damsyik ni antara bandar paling maju dan makmur kat dunia. Diorang ni pusat pemerintahan yang sokong ramai ulama, penulis yang pastikan ilmu tu terus menyala masa Eropah tengah bergelut dalam zaman kegelapan. Kononnya. Dalam satu generasi je, orang Arab dari nomad, puak dah jadi pemerintah empire yang besar, gah macam Maharaja Rom dengan China. Diorang bina bandar-bandar istana macam kat Kahira, Samara dengan Cordoba. Berkat mereka lah 2/3 bintang yang ada nama tu namanya nama Arab. Diorang cipta kantung-kantung tamadun Islam yang makmur kat Spanyol, Mesir, Syria, Iraq, Persia dengan India. Akhirnya, gelaran khalifah tu dirampas pula dengan orang Turki yang macam orang Arab juga asalnya nomad. Orang Turki inilah yang buka jalan ke Eropah dan dalam banyak segi lagi hebat dari pendahulu diorang sampailah diorang dikenali sebagai lelaki sakit Eropah. Inilah kisah Islam dalam lebih kurang 49 minit. Islam ni lahir kat tanah Arab di Bandar Mekah. Kat sinilah Nabi Muhammad SAW terima wahyu pada tahun 610 dari Allah. Baginda terus je berdakwah kat penduduk Mekah tapi ditentang hebat. Akhirnya, baginda terpaksa berhijrah. Baginda cari perlindungan kat bandar dekat yang kemudiannya dikenali sebagai Madinah. Dari Madinah nilah Nabi Muhammad SAW tadbir negara Islam pertama dan berkonflik dengan Mekah dalam beberapa siri peperangan. Akhirnya, baginda berjaya tawan Mekah dan sebahagian besar tanah Arab. Baginda utus surat kepada Empire Byzantine dan Parsi mengajak mereka kepada Islam. Wahyu yang baginda terima itulah yang gariskan Islam untuk individu dan juga negara, tapi lebih banyak untuk individu. Selepas 23 tahun jadi Nabi dan pemimpin, baginda wafat pada tahun 632, masa umur 63 tahun. Pelan pengantian baginda ni tak berapa jelas dan sampai ke hari ni pun benda ni masih diperdebatkan dengan latar belakang menantu dan sepupu baginda. Ali nampak macam pilihan yang paling tepat. Inilah yang cipta perpecahan pertama dalam Islam dan wujudkan dua kumpulan yang akhirnya jadi Syiah dan Sunni. Tapi pengganti politik Nabi Muhammad SAW ni adalah Khulafaur Rashidin. Sahabat rapat baginda, bapa mertua baginda, Abu Bakar, ambil alih sebagai pengganti baginda atau khalifah, yang maksudnya memang pengganti atau timbalan. Dalam Latin dipanggil khalif. Jawatan khalifah ni terus ditubuhkan. Kekacauan dapat dikawal dan tentera dihantar untuk menyerang Parsi yang dah penat dan Byzantine. Abu Bakar meninggal dunia lepas memerintah singkat selama 2 tahun. Penggantinya, Umar, pimpin kempen menentang Byzantine dan Parsi. Bila keadaan dah tenang, umat Islam dah kuasai wilayah-wilayah kaya macam Iraq, Syria dengan Mesir, termasuklah populasi yang sangat pelbagai kat situ yang cakap macam-macam bahasa macam kat Kesatuan Eropah. Arab Muslim yang asalnya minoriti kecil, kini jadi kelas pemerintah yang kuasai populasi bukan Arab dan bukan Muslim yang ramai. Pengganti Umar, Osman, kena bunuh kejam dengan pemberontak yang tuduh dia rasuah. Ali, menantu Nabi, akhirnya dilantik jadi khalifah. Tapi sepupu Osman, Muawiyah, nak balas dendam pasal pembunuhan tu.
maka meletuslah perang saudara pertama atau fitnah pertama macam orang Islam panggil. Malangnya Ali tak sempat nak tengok perang tu habis. Dan saingan dia, Muawiyah, jadi khalifah lepas anak Ali serahkan tuntutan dia. Muawiyah nilah yang asaskan dinasti Umayyah yang memerintah empayar Islam hampir seabad lamanya. Pusat kuasa diorang kat Damsyik. Diorang besarkan empayar sampai ke Sungai Indus kat timur dan Iberia kat barat. Jadi salah satu empayar terbesar dalam sejarah. Tapi kecuali seorang lelaki je, Umar ibn Abdul Aziz, semua khalifah Umayyah ni tak popular langsung. Diorang dah dianggap pemerintah yang tak sah oleh Syiah yang percaya anak-anak Ali lebih layak jadi khalifah. Yelah, anak Ali ni kan cucu Nabi. Husin yang bongsu tu kena bunuh kejam pula dengan anak Muawiyah, Yazid. Sampai ke hari ni, ulang tahun peristiwa ni masih disambut oleh pengikut Syiah. Selain tu, populasi besar bukan Arab ni dah makin ramai peluk Islam. Arab Muslim dah jadi peratusan Muslim yang makin kecil. Muslim baru ni nak lebih kuasa. Tapi Umayyah asyik asingkan diorang. Empayar diorang ni memang tak stabil gila. Adalah dalam 14 khalifah berbeza dalam 90 tahun. Dan tak kurang dari 2 perang saudara besar dan pemberontakan yang tak terkira banyaknya yang gagal dan 1 yang berjaya. Pada tahun 750, satu revolusi gulingkan dinasti Umayyah dan ganti dengan Abbasiyah. Yang ni keturunan bapa saudara Nabi Abbas. Dorang ni keluarga Nabi, tapi bukan yang orang harapkan sangatlah. Bani Abbasiyah ni disokong pula oleh orang bukan Arab yang rasa macam warga kelas kedua bawah Umayyah. Dorang kukuhkan kuasa kat empayar baru diorang yang besar tu dan bina ibu kota baru kat Baghdad yang terus jadi jantung zaman kemuliaan Islam. Sekarang ni, jawatan penting pun dibuka untuk Muslim bukan Arab. Siap untuk Kristian dengan Yahudi sekalipun beberapa kali. Cakap pasal Kristian dengan Yahudi, dorang tak pernah sama taraf sepenuhnya dengan Muslim. Dorang tetap dilayan dengan toleransi yang luar biasa untuk zaman tu. Selain semua tu, Abbasiyah kalahkan empayar Tang China dan hentikan perluasan diorang kat Asia Tengah. Oleh itu, Asia Tengah ni jatuh bawah pengaruh Islam, bukan China. Ini nanti jadi penting sekejap lagi. Khalifah-khalifah hebat macam Al-Mansur, Harun al-Rashid dengan Al-Ma'mun pantau zaman kemuncak dinasti Abbasiyah ni dan bina Baitul Hikmah kat Baghdad. Kat situ ulama dari semua agama, budaya, bahasa dengan etnik boleh kerjasama. Ulama ni menterjemah manuskrip dari seluruh dunia dan kembangkan lagi ilmu-ilmu tu. Masa ni jugalah fiqh Islam berkembang. Pendek kata, hadis Nabi dan perbuatan baginda dikumpul dalam bentuk hadis dan tafsiran ulama-ulama lain hasilkan syariah. Bila semua dah selesai, 4 mazhab fiqh Sunni jadi yang teratas. Kat belah Syiah pula, diorang tak adalah keperluan sangat sebab diorang percaya imam diorang pemimpin. Imam-imam ni keturunan Ali yang orang anggap sebagai dibimbing secara ilahi dan ada macam-macam rangkaian diorang yang diterima oleh satu mazhab Syiah ke mazhab Syiah lain. Walau bagaimanapun, Imam Ja'far Sadiq pun kembangkan fiqh Islam untuk Syiah juga. Ni kawan aku Arkam dari Almost Wise nak cerita sikit pasal falsafah dengan fiqh dalam pemikiran Islam. Falsafah Islam ni berakar umbi dari awal abad Islam lagi, terutamanya abad ke-8 sampai ke-10 Masihi. Asal-usul falsafah Islam ni boleh dikesan dari gerakan penterjemahan yang berlaku kat Baitul Hikmah di Baghdad dan pusat-pusat ilmu lain kat dunia Islam. Masa ni, ulama-ulama ni terjemah karya-karya Greek klasik, terutamanya Aristotle, Plato dengan ahli falsafah Helenistik lain ke bahasa Arab. Gerakan penterjemahan ni tandakan pertukaran intelektual yang penting antara tradisi falsafah Greek dengan tamadun Islam yang tengah berkembang. Ulama Muslim awal macam Al-Kindi ni main peranan penting dalam asimilasikan pemikiran Greek ke dalam kerangka intelektual Islam. Diorang cuba satukan akal atau ukul dengan wahyu nak selaraskan falsafah Greek dengan teologi Islam. Walau bagaimanapun, sebelum tu lagi, sebelum pemikiran Greek masuk, falsafah memang dah ada. Apa yang berlaku lepas Perang Siffin contohnya, tu pun sebenarnya perpecahan falsafah. Apa peranan Platonism Plotinus sebagai Neo-Platonism dalam asas falsafah Islam? Aku cover semua ni dan banyak lagi kat channel aku kalau korang berminat.
Terima kasih. Almost Wise dah buat satu video penuh pasal falsafah dengan pemikiran Islam kat channel diorang. Jadi, lepas korang habis tengok video ni, jangan lupa cek yang tu pula. Video tu, companion video untuk yang ni, jadi memang bagus. Balik ke zaman kegemilangan Islam. Semua benda baik memang ada pengakhirannya. Bani Abbasiyah ni ambil hamba tentera Turki dari Asia Tengah masuk tentera diorang dan naikkan pangkat diorang kat semua jawatan tinggi. Semua jawatan yang dulu pegang dengan Arab dengan Parsi, sekarang dah hampir sepenuhnya diganti dengan orang Turki. Dalam satu generasi je, dua belah pihak ni asyik bergaduh je, jadi diorang bina ibu kota baru kat Samara. Tapi tak banyak membantu pun. Hal hamba dengan askar upahan ni, diorang sedar yang khalifah tu bukan patron diorang. Khalifah tu macam tebusan diorang je sebab khalifah lagi bergantung kat diorang daripada diorang bergantung kat khalifah. Jadi diorang jadikan khalifah tu boneka. Rasuah dengan ketidakstabilan merebak teruk dan empayar tu pecah belah dalam abad ke-9. Bani Abbasiyah ni hampir hilang semua yang diorang ada. Parsi, Syria, Mesir dengan Arab semua pecah. Bani Abbasiyah ni hampir tak ada kawalan kat luar dinding istana diorang. Sekitar tahun 950, 2 abad lepas revolusi Abbasiyah, satu dinasti Syiah Parsi dari utara Parsi datang berkuasa dan ambil alih Baghdad, ganti Turki sebagai dalang boneka. Khalifah yang Sunni itu jadi pengikut buat kali pertama dalam sejarah. Benda ni berterusan selama seabad sampailah satu dinasti Sunni dari Asia Tengah, nama dia Seljuk, serbu masuk Parsi dengan pantas gila. Diorang kalahkan Buaihi dan ambil alih semua tanah bekas diorang. Khalifah sekali lagi jadi boneka. Tapi kali ni penguasa diorang Sunni, jadi at least tu sikit bagus lah kot. Pengambil alihan oleh Seljuk ni disertai dengan ramai orang Turki yang berpindah ke seluruh Timur Tengah. Seljuk mula serbu Anatolia secara kerap, yang buat Empire Byzantine ni tak puas hati. Diorang cuba lawan balik, tapi Seljuk hancurkan diorang habis-habisan kat Manzikert pada tahun 1071. Dan Anatolia pun terbukalah untuk diorang. Sejumlah suku Turki pindah masuk kawasan tu dan bergaduh sesama sendiri untuk dominasi dalam beberapa dekad seterusnya. Ini memang perlukan respons daripada orang Kristian. Yelah, Tuhan yang nak. Mari kita undur sikit. Pada tahun 750, masa Bani Abbasiyah gulingkan Umayyah, salah seorang putera diorang, Abdurrahman, tubuh satu negara kecil kat Sepanyol Muslim yang berkembang sampai kontrol hampir seluruh semenanjung tu selama 3 abad. Dinasti tu memang berkembang pesat kat sana. Akhirnya, bila Bani Abbasiyah mula goyah, Umayyah isytiharkan diorang khalifah pada tahun 929 bahawa Abdurrahman III yang agung. Abdurrahman III ni bina kota istana yang cantik, Madinatul Zahra. Tapi cucu dia yang muda tu jadi boneka aja kat tangan wazir agung dia. Atau Hajib macam dia orang panggil. Kekhalifahan tu pecah berderai, tinggal kepingan-kepingan kecil yang senang je orang Kristian nak ambil. Dan memang dia orang buat pun. Conquista datang dengan kekuatan penuh selama 4 abad seterusnya. Dua empayar Amazik dari Maghribi, Almoravids dengan Almohads, cuba nak pertahankan. Tapi gagal. Perlahan-lahan orang Kristian ambil alih seluruh semenanjung tu kecuali Granada. Kat situ ada satu dinasti nama Narij ni cuba nak bertahan 2 abad lagi, tapi tak dapat. Pemerintah Muslim terakhir kat Iberia, Muhammad XII dari Granada, dihalau keluar pada tahun 1942. Tahun yang sama Columbus belayar Lautan Biru. Balik ke Timur Tengah, satu tentera Kristian berharak dari Eropah terus ke Baitul Maqdis dan walaupun macam-macam rintangan, berjaya tawan Baitul Maqdis pada tahun 1099. Timur Tengah masa tu tengah sibuk dengan persaingan Syiah Sunni yang agak sengit. Pada abad ke-10, satu dinasti Syiah nama Fatimiyah ni bangkit dari Afrika Utara dan tawan sebahagian besar Afrika Utara termasuk Mesir. Diorang asaskan Bandar Kahia jadi ibu kota dan diorang tuntut kekhalifahan sebab diorang dakwa keturunan Nabi melalui anak perempuan baginda Fatimah. Bagi korang yang keeping track, ada 3 khalifah masa tu. Khalifah Abbasiyah kat Baghdad, Khalifah Umayyah kat Cordobah dengan Khalifah Fatimiyah kat Kahira. Fatimiyah ni lah yang tentera salib kena kalahkan untuk tawan Baitul Maqdis. Fatimiyah Syiah dengan Seljuk Sunni ni lagi sibuk bergaduh sesama sendiri daripada nak bertahankan diri dari tentera salib. Turki Seljuk ni lagi berkesan dalam pertempuran dan untuk mengatasinya, Fatimiyah buat benda yang sama macam Abbasiyah buat. Diorang tambah tentera hamba Turkik dalam barisan diorang. Sekali lagi, elemen tentera ni mula ambil alih seluruh pemerintahan. Khalifah-khalifah jadi boneka aja kat tangan jeneral diorang.
Corak ni berulang-ulang kali dalam sejarah Islam. Aku happy sangat kita dah selesaikan bab tu sekarang. Kesultanan Mesir akhirnya diambil alih oleh bekas wazir dengan Jeneral Fatimiyah. Korang mungkin kenal dia, nama dia Salahuddin. Salahuddin Ayyubi tawan semula Baitul Maqdis dari orang Kristian dan tubuh dinasti dia sendiri. Tapi, pengaruh Turki ni sekali lagi jadi kuasa di belakang Sultan sampai dengan sendiri jadi Sultan. Tentera hamba Turki ni ambil keputusan nak ambil alih sebagai Sultan Mamluk pada tahun 1250. Diorang tubuh empayar yang kuat dan kaya yang akan sahkan tuntutan kuasa diorang dengan hentikan kutukan Tuhan yang tak dapat dihentikan tu, iaitu Mongol. Tempoh antara tahun 1200 dengan 1400 ni memang tempoh huru-hara gila dalam dunia Islam dan ubah sepenuhnya sejarah Islam. Dalam tempoh tu, dunia Islam tengok 3 bala Tuhan. Pertama, pada tahun 1218, Genghis Khan hantar misi perdagangan ke Parsi yang masa tu diperintah oleh dinasti Khwarizmian. Pemerintah Khwarizmian tu ingat diorang ni pengintip, jadi dia rampas barang diorang dan bunuh diorang. Genghis Khan tuntut ganti rugi tapi ditolak. Jadi Genghis Khan ambil langkah berani untuk iklim dengan bunuh seramai mungkin manusia yang suka keluarkan karbon dioksida. Dia serang Parsi yang runtuh cepat gila. Lepas tu anak-anak dengan cucu-cucu dia kembangkan kuasa cepat-cepat ke Timur Tengah dan Anatolia yang dikuasai Muslim. Hulagu Khan serbu pusat simbolik kuasa Muslim, tahta Khalifah Baghdad. Abbasiyah masa tu bebas dan tak dapat nak pertahankan diri. Masa tu, Mamluk adalah kuasa pemerintah kat Mesir. Diorang jumpa Mongol pada tahun 1260 kat Ain Jalut. Mongol kena kalah dan terbuktilah yang Mongol ni memang boleh berdarah. Perluasan Mongol ke Timur Tengah terhenti. Ini ditambah pula dengan Mamluk bagi perlindungan kat Khalifah Abbasiyah lepas Baghdad dijarah, buat diorang jadi penyelamat Islam kat mata ramai wang. Empayar Mongol pun pecah tak lama lepas tu. Bahagian Timur Tengah ni jatuh bawah kawalan Ilkhanat yang kemudiannya peluk Islam. Agak lambatlah tapi kita terima je lah. Ilkhanat ni pecah pada tahun 1335 dan tak sampai sedekat lepas tu, dunia kena pukul dengan maut hitam, bala Tuhan yang kedua. Orang yang tak mati kena bunuh dengan Mongol sekarang kena survive pula dengan maut hitam. Timur Tengah dah jadi lengang dan runtuh. Jantung Islam pula beralih dari Timur Tengah ke 2 tempat je yang agak makmur dan stabil. Mesir bawah Mamluk dengan India bawah Kesultanan Delhi. Ya ke ada Muslim kat India Aku lupa nak sebut tadi. Okey, mari kita undur sikit lagi. Pada abad ke-8, Kekhalifahan Umayyah, yang asal yang berpangkalan kat Damsyik tu, dah tawan Sindh kat Pakistan moden hari ni. Tapi, selama 3 abad seterusnya, jauh sangat nak kawal, jadi ia memang pecah berderai. Walaupun sekitar tahun 1000, Ghaznavid, yakni dinasti Turki berpangkalan ke Afghanistan hari ini, mula serang India dan tawan bandar Lahore pada tahun 1030. Kuasa diorang berkurang sepanjang abad berikutnya, sampailah diorang diambil alih dengan Ghurid yang kembangkan lagi kuasa diorang kat India. Diorang diganti pula dengan Mamluk. Mamluk yang berbeza dari Mesir, tapi struktur tentera hamba Turki yang sama juga. Mereka lah yang asaskan Kesultanan Delhi. Kesultanan Delhi ni kumpulan dinasti. Mamluk tu cuma salah satu je yang memerintah India Utara dari ibu kota Delhi. Empire tu memang tak stabil, tapi entah macam mana, dalamannya agak okey je. Diorang hampir selalu dapat halau serangan Mongol. Baik Mongol maupun Maut Hitam tak dapat nak hancurkan India bawah kawalan diorang. Walaupun bala Tuhan yang terakhir, Timur Si Tempang, mampu buat benda tu. Timur Si Tempang ni bangkit dari Asia Tengah pada separuh kedua abad ke-14. Dia tawan hampir seluruh Timur Tengah sebelum dia mati. Dia dah tawan semua dari Delhi sampai Damsyik. Dia bukan setakat tawan bandar-bandar ni, tapi dia hampir hancurkan semua. Bunuh lebih 15 juta orang sepanjang kerjaya dia 40 tahun. Dia pun masuk Anatolia. Kat situ dia kalahkan Empire Ottomaniyah yang agak baru tapi cepat berkembang kat Ankara pada tahun 1402. Pecahkan Ottomaniyah jadi 2. Ottomaniyah akan pulih. Begitu juga India.
Tapi Timur Tengah akan bergelut lagi 100 tahun. Ia bukan lagi tempat khalifah sebab Khalifah Abbasiyah dah pindah ke Kairo lepas Baghdad dijarah Mongol. Semua tukang dengan ulama diorang pun dah pindah keluar juga. Sama ada ke Mesir, Anatolia atau India. Ketiga-tiga tempat ni diperintah oleh orang Turki masa tu. Bolehlah cakap yang Islam ni beralih dari satu tamadun jadi koleksi tamadun. Sebelum masa ni, jadi Muslim dekat Sepanyol ni sama je macam jadi Muslim dekat Iran. Tak sama exactly, tapi lebih kurang lah. Tapi sekarang ni itu akan berubah. Sebab Islam akan berkembang ke tempat-tempat jauh macam Afrika Sub-Sahara dengan Asia Tenggara. Mari kita sambung cerita balik. Ingat tak Uthmaniyah yang Timur dah pecahkan tu? Diorang datang balik dan kali ni tagi power. Lepas diorang satukan empire diorang balik, diorang dah berjaya tembus masuk Eropah Timur. Pada tahun 1453, diorang buat benda yang mustahil. Diorang tawan Konstantinopel, tamatkan empire Byzantine terus. Uthmaniyah ni terus berkembang dua arah, Timur dengan Barat. Di timur, sekitar tahun 1500, satu dinasti Syiah baru nama Safawi ni bangkit dan cepat-cepat tawan Parsi yang dah tak stabil dari zaman timur mati lagi. Safawi ni cabar Uthmaniyah secara langsung untuk dominasi kat Anatolia, tapi kena tolak balik dengan Sultan Uthmaniyah, Selim. Dia fikir, dah alang-alang kat sini, baik aku melawat Mesir juga. Dan dia memang buat pun. Dia tawan Mesir, Syria dengan kota-kota suci Mekah dengan Madinah, sekali dengan gelaran khalifah. Untuk kali pertama dalam hampir 900 tahun, gelaran khalifah ni dipegang oleh orang bukan Arab. Kat barat pula, empire tu berkembang ke Greece, Balkan dengan sepanjang dua tebing Danube. Ia sampai ke Vienna, di mana ia kalah dalam pengepungan Vienna 2 kali. Tentera Uthmaniyah ni memang formidable force lah. Salah satu sebabnya sebab diorang antara empire bukan Cina pertama yang guna serbuk mesiu. Tambah lagi, empire ni hasilkan sekurang-kurangnya 10 pemerintah hebat berturut-turut. Semua tu orang yang memang pandai dalam pentadbiran awam dengan tentera. Diorang pun bangunkan sistem birokrasi yang bagus yang digerakkan oleh Devshirme. Pada asasnya, Uthmaniyah ni ambil budak-budak Kristian secara paksa, kalau perlu, tukar diorang jadi Islam, lepas tu latih diorang untuk pegang macam-macam peranan dalam kerajaan dengan tentera. Empire ni capai kemuncak dia sekitar tahun 1683, lepas tu dia perlahan-lahan merosot dan runtuh sendiri. Mari kita tengok timur pula. Lepas dinasti Timuriah runtuh kat Parsi, memang ada perang berterusan antara pelbagai kumpulan Turki Parsi, sampailah dari Azerbaijan, seorang pemuda karismatik nama Ismail ni bangkit. Memang muda pun, umur dia sekitar 12 atau 14 tahun masa dia tawan sebahagian besar Parsi dan isytihar diri dia Shah pada tahun 1501. Gelaran Shah ni dah lama tak pakai. Sejak gelombang pertama penaklukan Islam bawah Rashidun tahun 630-an dulu. Dinasti baru ni, Safawi, macam yang aku sebut tadi, timbul persaingan dengan Uthmaniyah sebab diorang Syiah. Uthmaniyah pula Sunni. Safawi ni paksa Syiah kat rakyat diorang. Siap paksa tukar agama lagi kat Sunni, Kristian, Yahudi dengan Zoroaster. Diorang pun guna tentera hamba juga sebab, yelah, cara itu kan dah jadi macam formula berjaya untuk empire-empire sebelum ni. Bawah Shah Abbas yang bijak pandai tu, empire tu makmur dan jadi satu lagi empire sebut letupan. Lepas dia, empire tu macam tersembunyi dalam kemerosotan. Kedua-dua saingan dia, Uthmaniyah dengan Mughal kat India, sibuk kat tempat lain. Dan sempadan dia agak selamat, jadi nampak macam empire tu kuat. Tapi sebenarnya tak. Inilah yang dibuktikan secara kasar oleh satu tentera puak Afghan yang tak berdisiplin. Diorang pecahkan Safawi dan tawan ibu kota dia, Isfahan, yang mengejutkan semua orang termasuk Afghan tu sendiri. Safawi ni jadi boneka yang dikawal oleh Afghan sampailah seorang lelaki nama Nadir Shah ni bangkit dan tawan Isfahan pada tahun 1730. Dia letak boneka Safawi baru kat takhta juga, tapi dia bosan dengan sistem tu, jadi dia crown diri dia sendiri pada tahun 1736. Tamatkan dinasti Safawi. Dia ni memang campuran Napoleon, Timur dengan Stalin. Dia pemerintah yang berkesan tapi kejam. Dia kena bunuh pada tahun 1747, macam Nadir Shah buat pada tahun 1739. Mari kita sekarang menuju ke India pula. Macam yang aku sebut tadi, Empire Timur pecah berderai.
dan banyak putera timur cuba nak bina kerajaan diorang sendiri, tapi semua gagal kecuali satu. Yang tak gagal ni, Babur tak dapat nak bina empayar ni kat Parsi atau Asia Tengah. Jadi dia gerak ke India. Kat sana, dia kalahkan dinasti Lodi dari Kesultanan Delhi pada tahun 1526. Tawan sebahagian besar India Utara dengan Afghanistan. Lepas survive satu masalah kecil bawah anak dia, empayar tu berkembang dan jadi kuasa dominan kat India. India ni lain sikit dari kebanyakan kawasan bawah kawalan Muslim. Sebab kat sinilah orang Muslim ni jadi bahagian paling kecil dalam populasi. Hindu tempatan enggan nak tukar agama. Tapi itu berubah dengan Mughal bila diorang bawa masuk Sufisme. Mughal ni jadi penaung besar sains, seni dengan seni bina. Kebanyakan pemerintah diorang pun sangat toleran dengan penduduk tempatan. Walau bagaimanapun, empayar tu capai kemuncak bawah Aurangzeb. Mughal ni jadi yang terakhir dari 3 yang disebut empayar sebut letupan. Tak ada satu pun yang cakap Arab, tapi kebanyakannya cakap Parsi. Sekitar kemuncak dia, empayar Mughal ni adalah dalam 150 juta penduduk. Kedua terbesar kat dunia lepas China. Gabungan perang penaklukan yang tak sudah-sudah kat selatan yang keringkan sumber keuangan empayar, perang penggantian yang keringkan sumber manusia empayar, dengan penjarahan Delhi oleh Nadir Shah pada tahun 1739 yang keringkan segalanya, semua ni memuncak dalam kemerosotan pantas empayar. Menjelang tahun 1757, empayar itu dah jadi boneka je kat tangan Maratha besar yang dah bangkit kat selatan. Tahun yang sama diorang kalah dalam pertempuran Plassey, yang akan jadi salah satu pertempuran paling penting dalam sejarah manusia. Musuh ni bukan dari tempatan. Dia ni kuasa tak dijangka yang dikenali sebagai Syarikat India Timur British. Okey, mari kita undur balik buat kali terakhir. Vasco da Gama, seorang penjelajah Portugis, mendaratkan India pada tahun 1498 dengan mengelilingi benua Afrika. Orang Eropah sekarang dah ada laluan perdagangan kekal ke India yang tak payah lalu Timur Tengah Muslim yang makin memusuhan. Benda ni ada kesan besar kat Timur Tengah sebab laluan perdagangan diorang tu kering. Sekarang ni Islam dah makin kukuh ke Afrika Timur tak lama lepas Nabi wafat masa Mesir ditawan. Pedagang dengan ulama bawa Islam naik Sungai Nil sampai ke pantai Swahili. Pelabuhan-pelabuhan penting ditubuhkan sampailah ke Zanzibar dengan Mozambik. Yang by the way nama dia sempena seorang Muslim nama Musa ibn Nabi Al-Hadi. Negara-negara Muslim ni, Kesultanan Fatimiyah antara yang terkenal, jadi agak Arab sikit sebab sentiasa berhubung dengan dunia Arab melalui perdagangan. Antara benda lain, gading dengan hamba diperdagangkan kat sini. Bila Portugis datang, diorang tawan dan jarah bandar-bandar pesisir ni untuk tunjuk kuasa diorang kat Lautan Hindi. Perdagangan kat Lautan Hindi ni dulu monopoli orang Arab. Diorang guna untuk berdagang dari Afrika sampai ke China. Kat belah benua Afrika yang lain pula, Islam pun makin berkembang juga. Sampai sana dengan pedagang dan ulama yang travel ke bandar-bandar macam Timbuktu dengan Gao. Diorang berdagang garam, emas dengan hamba. Menjelang abad ke-14, Islam dah jadi agama dominan ke Afrika Barat sepanjang pantai Atlantik. Inilah yang lahirkan antara lain empayar Mali dengan mungkin orang terkaya dalam sejarah mangsa Musa yang jadi terkenal lepas melawat Mekah dengan ribuan unta penuh emas pada tahun 1324. Bila abad ke-16 menjelang, negara-negara Muslim Afrika Barat dan Timur berkonflik dengan kuasa Eropah yang nak kawal setiap inci perdagangan antara China, India, Timur Tengah, Afrika dan of course dunia baru. Monopoli Muslim dengan Arab kat seluruh perdagangan Afrika Utara dan Pan-Sahara ni pecah, yang buat banyak empayar ke Afrika dan Asia jadi tak stabil. Kuasa Eropah pertama, macam yang aku sebut tadi, Portugis lah yang datang nak kawal bandar-bandar pelabuhan utama sepanjang pantai Atlantik Afrika dengan Lautan Hindi. Kebanyakan perdagangan laut dari China lalu kat Kepulauan Melayu, yang masa ni dah ramai Muslim sebab dah beribu tahun berdagang dengan Muslim. Muslim ni datang sebagai pedagang dan dah menetap kat pelbagai bandar pesisir ke Asia Tenggara. Diorang kumpul banyak harta dan sebab tu dapat banyak kuasa. Mula-mula diorang masuk istana raja jadi menteri, lepas tu diorang mula bina kesultanan diorang sendiri. Kesultanan Melaka dengan Kesultanan Brunei antara yang terawal.
Kedatangan orang Eropah dan dominasi kejam diorang kat kawasan tu buat Islamisasi makin meningkat kat kepulauan ni. Sebab bangsawan Muslim pimpin penentangan terhadap orang Eropah dan ramai orang join diorang. Penentangan inilah jambatan yang penduduk tempatan guna untuk peluk Islam. Menjelang akhir abad ke-16, Portugis dah kawal kebanyakan perdagangan melalui Afrika dengan Lautan Hindi. Portugis boleh buat macam ni sebab ada dua kemajuan teknologi penting sangat. Pertama, layar yang lebih bagus dan kedua, meriam yang lebih bagus. Kubu-kubu kat dunia Islam ada meriam yang lebih bagus dari Eropah, tapi tentera laut tak ada. Hakikat yang tak ada siapa kat rantau tu ada tentera laut yang signifikan dari awal pun membantu juga. Juga perdagangan yang dialihkan ni bagi kesan besar kat ekonomi empayar Muslim. Inovasi-inovasi ini sekali dengan perak dunia baru, digabungkan pula dengan fakta yang menjelang tahun 1700, 3 empayar Muslim yang kawal semua dari Bengal kat Bangladesh hari ini sampai ke Danube tu dah merosot, tinggalkan vacuum kuasa yang orang Eropah ni teruja nak isi. Ada sejuta penjelasan lah kenapa kemerosotan ni berlaku. Tapi sekurang-kurangnya kat 2 dari 3 empayar ni, Mughal dengan Uthmaniyah, sebab besar adalah pemerintah yang tak terlatih yang naik tahta akibat intrik istana. Bukannya ikut cara biasa diorang buktikan diri kat medan perang, selalu lawan adik-beradik sendiri. Perancis, British, Belanda dengan Sepanyol masuk fasa penjajahan pada abad ke-17 dan ganti Portugis nak isi power vacuum dan mula era penjajahan dari tahun 1700 sampai 1900. Kebanyakan dunia Islam jatuh bawah kawalan kuasa Eropah. India sepenuhnya diambil alih oleh British menjelang tahun 1850-an lepas diorang kalahkan orang India yang berpecah belah, dan juga Perancis yang cuba nak gain ground ke India. Belanda ambil alih Kepulauan Melayu. Kat situ diorang ganggu produksi teruk gila. Empayar Rusia berkembang masuk Transkaukasia Muslim dan Asia Tengah. Ini akhirnya memuncak dengan 50 juta Muslim tinggal kat Kesatuan Soviet. British ambil alih Mesir dengan Sudan, sementara Perancis ambil kawalan Algeria, Tunisia dengan negara-negara Afrika Barat lain. Mestilah ada macam-macam gerakan penentangan terhadap imperialisme Eropah ni. Ini dipimpin oleh pemimpin-pemimpin karismatik yang selalu datang dari tarikat sufi atau tarikat agama lain dan pimpin kumpulan-kumpulan pahlawan yang terikat dengan ikatan suku atau agama. Selain penentangan, ada juga gerakan reformasi. Bagi ramai Muslim, sebab Eropah menang ni sebab Muslim dah hilang kurnia Tuhan, jadi reformasi diperlukan. Beberapa gerakan ni anjurkan supaya Islam ni adapt dengan keadaan moden dan belajar dari orang Eropah, sementara yang lain suruh kembali kepada Allah. Antara ini Wahabilah yang paling terkenal. Banyak gerakan reformis ni masih ada sampai sekarang dalam pelbagai bentuk dan kapasiti. Kisah perkembangan Islam ni cerita untuk lain kali, tapi jangan lupa cek video Almost Wise pasal topik tu. Okey, jom kita balik ke Empayar Uthmaniyah pula, yang dah hilang sebahagian besar wilayah Eropah dia antara tahun 1700 dengan 1900. Masa Perang Dunia Pertama meletus, dia cuma kawal Anatolia, Syria, Palestin dengan beberapa bahagian Arabia aja. Dia dah alami kemerosotan dramatik dalam pemodenan dan sekarang dikenali sebagai lelaki sakit Eropah. Dia join Perang Dunia Pertama di pihak Jerman dengan Austria-Hungary dan ternyata itulah pihak yang salah. Diorang kalah dan sempadan Uthmaniyah kena potong sampai tinggal Anatolia aja. Yang sebenarnya Allies pun nak bahagi lagi macam diorang buat dekat Timur Tengah yang dulu bawa Uthmaniyah. Tapi Mustafa Kamal Atatürk berjaya tahan diorang dan kekalkan teras Turki negara tu serta tubuh negara baru, sebuah republik, secara rasmi tamatkan Empayar Uthmaniyah pada tahun 1922. Pada tahun 1924, jawatan khalifah akhirnya secara rasmi dihapuskan, tamatkan rantaian khalifah yang dah berlanjutan 1300 tahun dari zaman Nabi Muhammad SAW sendiri. Atatürk jadi presiden pertama Republik Turki dan pimpin usaha sekularisasi yang kejayaan dia masih terlalu awal nak cakap. Awal tahun 1900-an, British secara sah pisahkan Muslim India dengan orang yang diorang panggil Hindu. Ini sebabkan Muslim dengan Hindu terbahagi kepada kem-kem yang berbeza pasal nasib benua India lepas British belah.
Beberapa Muslim dengan beberapa Hindu nak India Hindu dan Pakistan Muslim, masing-masing terdiri dari kawasan majoriti Hindu dengan majoriti Muslim. Muslim lain dengan Hindu lain pula nak negara sekular yang jadi rumah untuk semua etnik dengan agama yang panggil India sebagai rumah diorang. Tahun 1947, lepas Perang Dunia Kedua, British tinggalkan India lepas bahagikan dia antara India majoriti Hindu dengan Pakistan majoriti Muslim. Sebab sempadan tu agak arbitrari, ia bawa kepada konflik antara dua negara tu yang memuncak dalam 3 perang dan Pakistan Timur jadi negara bebas nama Bangladesh. Walaupun Pakistan buat kerja bagus jugalah dalam alienate separuh timur dia sendiri. Pakistan jadi Republik Islam, sementara India dengan populasi Muslim yang signifikan terus jadi Republik sekular. Kejayaan demokrasi sekular ni pun masih awal lagi nak cakap. Jadi bersilang, harap-harap okey lah ya. Walaupun nampak macam tak berapa elok pun. Confident je lah, mesti okey. Sampai ke hari ni, Pakistan dengan India terus bermusuhan. Orang Islam bawah bekas empayar Rusia ni disatukan lagi dalam lingkungan Moskow lepas revolusi Bolshevik. Tahun 1930-an, Stalin tahan keras orang Islam bawah pemerintahan dia. Siap hampir haramkan Islam lagi. Dia juga bahagi Asia Tengah ni ikut sempadan yang agak arbitrari untuk pecahkan potensi perpaduan antara rakyat kat sana. Dia siap pindahkan orang Islam masa Perang Dunia Kedua sebab dia tak percaya diorang. Sebenarnya dia tak percaya sesiapa pun. Laju ke tahun 1980-an, bila Kesatuan Soviet cuba nak expand masuk Afghanistan, tapi gagal bila Amerika bersama-sama dengan orang yang Rambo 3 ucap terima kasih, hentikan diorang. Bila kuasa Kesatuan Soviet merosot, Islam mula bangkit balik ke Asia Tengah. Lepas kejatuhan Kesatuan Soviet tahun 1991, 5 republik baru muncul. Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan dengan Uzbekistan. Walaupun masih ada gerakan kemerdekaan tempatan oleh Muslim kat beberapa bahagian Rusia, yang paling terkenal kat Chechnya. Selain tu ada juga kumpulan kecil Muslim tinggal dekat Ukraine, nama dia Tatar. Ampayar Pashtun Ahmad Shah Durrani diasaskan sekitar tahun 1747 bila dia kumpulkan suku-suku Pashtun untuk bentuk konfederasi. Inilah yang letakkan asas untuk Afghanistan. Tapi bila abad ke-19 menjelang, Durrani dah tak ada. Dan Afghanistan ni jadi medan permainan besar antara Rusia dengan British. Pada tahun 1880, British memasangnya sebagai negara penampan antara Rusia dan permata mahkota diorang, India. Emirat Afghanistan ditubuhkan dengan Amir Abdur Rahman yang mula modenkan negara dia. Bawah cucu dia, Afghanistan akhirnya dapat otonomi penuh dan teruskan pemodenan, walaupun ni dapat reaksi dari golongan konservatif yang gulingkan dia pada tahun 1929. Kerajaan Afghanistan berkhidmat sebagai pon masa Perang Dingin dan ketegangan terus meningkat dengan jiran-jiran dan dalamannya menyebabkan pencerobohan Soviet tahun 1979. Amerika sokong fundamentalis agama yang dikenali sebagai Mujahidin untuk lawan Soviet. Walaupun diorang dapat lawan dan halau Soviet balik, diorang juga yang ambil alih negara tu. Yang selebihnya ni aku pasti korang dah tahu. Lepas Safawiyah, Qajar ambil alih Iran pada tahun 1789. Walaupun dia tak jatuh bawah kawalan langsung kuasa Eropah, dia sangat di bawah pengaruh Britain dengan Rusia yang selalu tak sehaluan. Orang Eropah dah minat Iran ni sejak tahun 1908 masa minyak mula ditemui kat negara tu. Macam yang korang jangkakan, Qajar yang terlalu tunduk kat orang Eropah ni memang tak popular langsung. Oleh itu, pemimpin agama dan politik tempatan paksa Shah laksanakan sesuatu macam monarki berperlembagaan, walaupun projek ni berakhir bila Rusia campur tangan dan kembalikan autokrasi Shah pada tahun 1911. Qajar akhirnya digulingkan oleh Pahlavi yang sebahagian besarnya cuba modenkan negara tapi juga terlalu tunduk kat orang Eropah dan kemudian Amerika. Masa ni negara tu dah cukup demokratik, siap pilih Perdana Menteri terkenal Muhammad Mossadegh pada tahun 1952. Dia digulingkan oleh CIA bila dia cuba nak nasionalisasikan syarikat minyak Anglo-Iranian. Pengabaian terang-terangan terhadap kehendak rakyat Iran ni memuncak bila diorang bersatu belakang seorang pemimpin agama bernama Ayatollah Khomeini. Ini sebabkan Revolusi Islam 1979 yang letakkan negara tu bawah kepimpinan Agung Khomeini dan kemudian pengganti dia
yang berterusan sampai hari ini. Lepas Empayar Uthmaniyah jatuh, Perancis dengan British bahagi bekas Timur Tengah Uthmaniyah sesama diorang. British kawal Palestin, Transjordan dengan Iraq, manakala Perancis kawal Lubnan dengan Syria. Masa perang tu, tanah ni dah dijanjikan kat Hashimiyah, keturunan Nabi Muhammad SAW, supaya diorang boleh cipta negara Arab. Sebagai balasan, Hashimiyah dah memberontak lawan Uthmaniyah dan jadi salah satu faktor terakhir kejatuhan empayar tu. Tapi plot twist yang aku pasti semua orang dah nampak, orang Eropah tak ada rancangan pun nak bagi negara Arab macam tu wujud. British ambil Palestin sebagai tempat perlindungan untuk imigrasi Yahudi dari Eropah dan negara-negara Timur Tengah lain yang dah mula sejak zaman Uthmaniyah lagi. Diorang tubuhkan monarki boneka kat Iraq dengan Transjordan bawah Hashimiyah. Walaupun rampasan kuasa tentera tamatkan kerajaan Hashimiyah Iraq, kerajaan Jordan masih wujud bawah dinasti yang sama. Walaupun Hashimiyah pada mulanya terbuka untuk penubuhan negara Yahudi, lepas Perang Dunia Pertama, ni bergantung pada penciptaan negara Arab bersatu diorang sendiri. Bila pintu tu dah tertutup, negara-negara Arab jiran bersatu nak kalahkan Israel masa Perang Arab-Israel Pertama, yang of course orang Israel panggil Perang Kemerdekaan. Aku rasa perang penjajahan tu terlalu straight to the point. Bila Arab gagal dan terutamanya bila Israel setuju nak bantu Britain dengan Perancis masa krisis Suez, ni percepatkan kebangkitan blok nasionalis Arab yang didominasi Mesir. Tapi kemenangan berulang Israel lawan jiran-jiran dia buat pan-Arabisme merosot. Mesir dengan Jordan kemudiannya berdamai dengan Israel. Perubahan pakatan dalam Perang Dingin dan kebangkitan semula politik Islamis dekat rantau tu, terutamanya lepas Revolusi Iran, cepat-cepat ubah konflik dari isu nasionalis ke isu yang lebih agama. Dengan Israel menduduki tanah Palestin, negara Palestin mengecil sampai tinggal genting Gaza dengan sebahagian tebing barat je. Konflik, kalau boleh panggil konflik lah, antara dua negara ni tak nampak macam nak selesai pun. Walaupun makin banyak negara Muslim mula bina hubungan diplomatik dengan Israel. Dari abad ke-16 seterusnya, Arab Barat, tempat kota suci Mekah dengan Madinah, jatuh bawah kuasa Uthmaniyah. Kawalan Sultan dekat Konstantinopel ke atas wilayah ni pun ikut jelah kuasa pusat dia yang turun naik. Pada pelbagai peringkat, kuasa tempatan akan bangkit dan tubuhkan negara sendiri. Salah satunya ditubuhkan oleh dinasti Al Saud yang masih perintah Saudi Arabia sampai hari ini. Kemunculan negara Saudi ini disokong oleh perjanjian antara keluarga Saudi dengan pemimpin agama Muhammad ibn Abdul Wahab, pengasas Wahhabism pada pertengahan abad ke-18. Tahun 1938, minyak ditemui kat sana, bagi Saudis ni jadi kaya raya dan dapat means untuk modernkan negara diorang. Bersama Saudis ni, negeri-negeri kecil lain pun muncul kat pantai Timur Arabia yang dikenali sebagai negara-negara teluk. Sebab lokasi strategik diorang merentasi Lautan Hindi, diorang ni penting untuk perdagangan. Sebab itulah diorang jatuh bawah pengaruh Eropah. Tapi akhirnya diorang bebas dan penemuan dan pengeksportan emas cair hitam atau minyak ni yang bagi negeri-negeri kecil ni kekalkan kedaulatan diorang dan moden lebih cepat daripada mana-mana negara Muslim lain. Mesir tak pernah bebas dari Mamluk sampailah diorang kalah ke Osmaniyah tahun 1510-an. Dari situ, sampai abad ke-19, wilayah Mesir ni bawa Osmaniyah sampailah Napoleon serang tahun 1758. British bantu bertahankan, lepas tu jatuh bawah kawalan Muhammad Ali Pasha, seorang jeneral dan gubernur Osmaniyah yang ukir wilayah tu untuk dinasti dia sendiri. Ikut teknika, dinasti tu bawah kawalan Sultan Osmaniyah, tapi realitinya taklah sangat. Diorang berjaya bertahan melalui pemerintahan kolonial British dan pembinaan terusan Suez yang sambungkan Laut Merah ke Mediterranean. Jadi pendekkan perjalanan dari India ke Eropah banyak gila. Dalam revolusi tahun 1952 yang dipimpin oleh Jamal Abdul Nasir dengan Muhammad Naguib, Mesir jadi bebas dan gulingkan dinasti Muhammad Ali. Dari situ muncul Republik Mesir dengan Republik Sudan. Republik Mesir kekal sebagai diktator sampailah Arab Spring 2011. Kebanyakan Afrika Utara belah timur Maghribi ni dah bawa kawalan Osmaniyah sejak abad ke-16 dulu.
Tahun 1830, Perancis ambil alih Algeria hari ini. Lepas tu tahun 1891, diorang ambil alih Tunisia hari ini. Libya ni secara nama je bawa kawalan Osmania sampai tahun 1911 bila Itali serang dan ambil alih. Hegemoni Eropah ke Afrika Utara tamat tahun 1950-an bila Libya isytihar kemerdekaan tahun 1951 dari British dengan Itali, yang dah sama-sama kawal sejak Perang Dunia Kedua tamat. Libya asalnya kerajaan bawah raja, tapi tahun 1959 minjak ditemui ke sana yang bawa masalah siapa patut perintah. 10 tahun kemudian, tahun 1969, kerajaan itu digulingkan oleh revolusi tentera yang dipimpin Muammar Gaddafi. Gaddafi sendiri kena guling tahun 2011 masa Arab Spring. Sementara itu ke Algeria, penduduk tempatan berjuang hebat untuk kemerdekaan masa revolusi Algeria yang bawa kepada penubuhan Republik Algeria tahun 1962. Republik itu lawan perang saudara dengan Islamist elements kat negara itu dari tahun 1991 sampai 2002. Republik Tunisia wujud tahun 1956 lepas dia isytihar kemerdekaan dari Perancis. Dia cuma ada 2 presiden dari itu sampai tahun 2011, bila dia betul-betul jadi negara pertama kat dunia Arab yang gulingkan kerajaan dia dan inspirasikan negara-negara Arab lain buat benda yang sama, mulakan Arab Spring. Kejayaan Portugis dekat utara dan barat Afrika 16an dulu dah buat rakyat kat sana makin tak puas hati. Maghribi jatuh bawah kawalan Saadi. Diorang ni lawan balik sampai berjaya hancurkan tentera Portugis yang besar masa pertempuran Tiga Raja tahun 1578. Ni buat kuasa asing lain termasuk Osmania takut. Tak ada kuasa Eropah lain yang akan cabar Maghribi selama 3 abad seterusnya. Raja besar Al-Mansur tu pergi jauh lagi siap tawan Timbuktu. Walaupun dinasti itu dalam keadaan tak elok, dia jatuh ke dinasti Alawi yang dakwa keturunan dari Nabi. Tahun 1911, Perancis serang dan isytihar dia protektorat rasmi yang kekal sampai tahun 1956. Lepas revolusi raja dengan rakyat, dia kekal jadi monarki sampai hari ini dengan Alawi masih berkuasa. Okeylah, itulah ringkasan pantas pasal kisah Islam. Aku tahu banyak detail dengan negara dan orang yang aku skip, tapi itulah tujuan video ni. Hari ini umat Islam ni jadi kumpulan agama kedua terbesar kat dunia. Terdapat lebih 50 negara kat dunia yang majoriti Muslim, belum kira lagi negara-negara yang ada minoriti Muslim yang signifikan juga. Tamadun Islam ni sekarang tengah pulih dari kesan kolonialisme. Dalam banyak segi, dia masih terperangkap dalam masa sebelum penjajahan berlaku dan tengah cuba cari jalan ke hadapan. Ni tamadun yang of course tak alami reformasi ataupun pencerahan macam yang berlaku dekat Eropah. Idea-idea tengah dibincangkan macam mana Islam boleh cope dengan kehidupan abad ke-21. Hubungan Muslim dengan seluruh dunia ni tak terbantu dengan Islamofobia yang berluasa kita nampak hari ini. Walaupun kisah kumpulan agama kedua terbesar di dunia ni memang menarik gila. Pastikan korang check out video Almost Wise yang cover sejarah falsafah dan pemikiran Islam dengan cara yang sama macam video ni dekat channel dia. Tinggalkan komen cakap Al-Mukaddimah yang hantar korang. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng dekat skrin sekarang. Korang boleh tengok nama dan tier patrons. Korang boleh join diorang dengan hulu RM1 2 untuk support channel ni. Terima kasih kerana menonton.